Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada para pelajar. Uh, InsyaAllah uh, kita akan melihat untuk uh, bab yang pertama, pengenalan untuk falsafah. Okay, bab yang pertama, pengenalan pada ilmu falsafah. Bagi situ 552, falsafah dan isu semasa. Learning outcomes, hasil untuk pembelajaran. Bab yang pertama adalah pelajar mampu untuk menjelaskan definisi dan tujuan ilmu falsafah. Yang kedua, pelajar mampu untuk menjelaskan peranan falsafah, pendidikan kebangsaan, iaitu FPK, dan rukun negara. Dan yang ketiga, pelajar mampu membincangkan hubungan falsafah, pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam kawasan falsafah sejahtera. Perbincangan terdapat 5 untuk bab yang pertama, iaitu yang pertama terminologi, yang kedua tujuan konsep falsafah, yang ketiga falsafah rukun negara, yang keempat falsafah pendidikan negara, nama lama FPN dan nama barunya adalah falsafah pendidikan kebangsaan FPK, yang kelima adalah falsafah sejahtera.
Dan jika kita lihat definisi falsafah dari segi etimologi, itu berasal dari bahasa Yunani yang berbunyi philo. Dan juga perkataan yang kedua adalah Sophia, yang bermaksud ilmu. Yang philo tadi adalah kecintaan, yang mana Sophia adalah bermaksud ilmu, itu kecintaan kepada ilmu, kebiasaan ataupun hikmah. Dan dalam bahasa Inggeris, falsafah digelar sebagai perkataannya filosofi, bermaksud cinta terhadap ilmu pengetahuan. Dan cinta terhadap kearifan, iaitu love of wisdom and truth, cinta keinginan dan semangat ingin tahu terhadap kebijaksanaan dan juga kebenaran. Dan terminologi menurut Aristotle, bagi falsafah merupakan ilmu untuk memahami hakikat ketuhanan, yakni metafizik, struktur dunia fizikal, tujuan kehidupan manusia dan hubungannya dengan alam. Yang pertama dan yang kedua tokoh daripada Yunani, iaitu Plato, kajian terhadap sesuatu yang benar, baik dan cantik. Falsafah ialah pengetahuan tentang segala yang ada. Dan tokoh dari timur dunia Islam, Al-Farabi, menterjemahkan falsafah sebagai kecintaan kepada kebijaksanaan atau hikmah dan merupakan pokok kepada segala ilmu. Dan yang kedua contoh tokoh dalam dunia Islam, Al-Kindi, satu ilmu mengenai hakikat yang diidentifikasikan dengan Tuhan serta sesuatu yang berada dalam kemampuan manusia untuk menanggapinya. Dan tujuan falsafah adalah yang mana ia merupakan satu disiplin ilmiah yang mengusahakan kebenaran yang umum dan asas, merupakan satu usaha pemikiran yang tuntas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran terhadap sesuatu perkara dalam kehidupan manusia. Konsep falsafah mengandungi dua secara asasnya, iaitu makrokosmos, mana alam semesta sebagai alam yang besar, negara dengan takrifan sebagai nasional dan juga falsafah rukun negara. Kemudian diri sebagai alam kecil, iaitu mikro, lawan kepada makro, kosmos tadi, mana diri iaitu sebagai seorang individu. Kemudian itu yang pertama, dan yang kedua antara contoh mikrokosmos adalah penerapan di dalam konsep falsafah pendidikan kebangsaan FPK yang diguna pakai di negara kita dalam pendidikan di peringkat IPT, pengajian tinggi dan juga di peringkat sekolah. Falsafah rukun negara, mana 5 rukun negara adalah yang pertama kepercayaan kepada Tuhan, yang kedua kesetiaan kepada raja dan negara, yang ketiga keluhuran perlembagaan, yang keempat kedaulatan undang-undang, yang kelima kesopanan dan kesusilaan. Objektif untuk rukun negara, kita lihat kiri atas ini, mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan masyarakat. Dan di tengah atas ini memelihara satu cara hidup demokratik. Dan di kanan atas mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.
dua lagi objektif rukun negara di kanan bawah, itu membentuk satu sikap yang umum terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai corak. Dan yang terakhir, yang kelima, di bawah kiri, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden sebagai teras dalam menyelesaikan sebarang bentuk permasalahan, khususnya di dalam negara kita, negara Malaysia. Dan 5 prinsip rukun negara, semua kaum di Malaysia berhak mengikuti dan mengamalkan pegangan agama masing-masing tanpa ada paksaan. Dan yang kedua, rakyat Malaysia harus menghormati sistem raja di Malaysia serta setia kepada negara Malaysia. Yang ketiga, sistem perlembagaan di Malaysia adalah telus, adil dan saksama. Pemimpin dipilih oleh rakyat Malaysia. Undang-undang di Malaysia adalah tetap. Setiap yang melakukan kesalahan mendapat balasan. Polis dan askar akan menjaga keamanan. Dan yang keempat dan yang kelima, mengamalkan prinsip hormat, saling hormat menghormati di antara satu dengan yang lain dalam kalangan rakyat Malaysia yang pelbagai kaum, bangsa dan agama, supaya perpaduan dapat dipupuk dalam semua lapisan masyarakat di negara Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan. Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang mana biasa disusun jasmani, emosi, rohani dan intelek. Untuk mudahkan disebut JERI. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Dan jika kita lihat, pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan kerana memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh, sepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang zahir dan batinnya dari aspek JERI tadi, jasmani, emosi, rohani dan intelektual, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sesuai dengan pegangan agama dalam kalangan rakyat yang pelbagai kaum, bangsa dan agama tadi. Dan yang kedua, kita lihat usaha bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Elemen dalam FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan satu usaha berterusan, memperkembang potensi individu ke tahap maksimal dan meningkat secara berterusan. Kedua, yang ketiga, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu, insan yang seimbang dan harmonis, zahir dan batin, jasmani, emosi, rohani dan intelektual, JERI, JERI akronimnya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan sesuai dengan lunas agama bagi seseorang individu yang juga merupakan seorang rakyat dalam negara Malaysia, dan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, rakyat Malaysia yang berketerampilan, rakyat Malaysia yang berakhlak mulia, rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, rakyat Malaysia yang berkeupayaan menikmati kesejahteraan diri, dan rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan. Okay.
Okey. Untuk quiz minggu pertama ni, kita lihat pengenalan pada falsafah dan isu semasa. Okay, jadi soalan yang pertama tu, apakah maksud falsafah? A. Kajian sejarah, B. Kajian pemikiran dan kewujudan, yang ketiga C. Kajian ekonomi, dan D. Yang keempat, kajian teknologi. Amira Humaira, boleh jawab dan nyatakan jawapan untuk soalan yang pertama ni. Apakah maksud falsafah? Boleh, Amira Humaira. Boleh. Jawapannya kajian pemikiran dan kewujudan. Okey, bagus. Kenapa Amira Humaira jawab B tu? Jawapan yang kedua tu, kajian pemikiran dan kewujudan. Jawapannya sebab falsafah tu maksud dia macam ilmu yang teknologi daripada bahasa Melayu dia tu filosofia yang maksud dia hikmah atau kebijaksanaan. Okey, baik-baik. Okey, Amira, bagus. Terima kasih pada Amira Humaira. Itu yang kedua, perkataan falsafah berasal daripada bahasa apa? Aliana Shasha. Aliana Sasha. Boleh jawab soalan yang kedua, Aliana Sasha binti Rashidi. Atau Alia Maisara? Alia Maisara. Saya Ustaz, bahasa Greek. Bahasa Greek. Okey. Greek. Kenapa Aliana Sasha menjawab? Jawapan ketiga C tu, Greek. Sebab dia berasal dari Yunani. Yunani datang dari Greek. Okey, baik-baik. Okey, terima kasih. Betul. Okey, soalan pertama dan yang kedua tadi betul untuk Amira Humaira dan juga Aliana Sasha. Terima kasih. Soalan yang ketiga boleh nampak. Apakah tujuan utama falsafah? Nur Farisya Zahra. Okay, jawab soalan yang ketiga. Apakah tujuan utama falsafah? A. Hiburan, B. Mencari kebenaran, C. Menghafal fakta, D. Pilihan jawapan yang keempat, peperiksaan. Mencari kebenaran. Okey, kenapa Nur Farisya Zahra jawab B tu, mencari kebenaran? Justifikasinya sebab boleh. Untuk memahami realiti kehidupan. Okey, baik. Terima kasih kepada Nur Farisya Zahra. Jawapan yang jawapan B, jawapan kedua B. Soalan ketiga betul. Okay, terima kasih. Terusnya Zaidatul Amani. Soalan keempat tu, bagaimanakah falsafah membantu manusia? A. Memberi jawapan mutlak, B. Membantu berfikir secara kritis, C. Menentukan undang-undang, D. Menambah kekayaan. Boleh? Zaidatul Amani. Boleh jawab soalan yang keempat ni, A atau B atau C atau D?
Oh, jawapan B membantu berfikir secara kritis. Betul Zaidatul Amani, okey, terima kasih. Terima kasih kepada Zaidatul Amani untuk jawapan betul bagi soalan yang keempat. Dan yang terakhir, soalan yang kelima, berikut yang manakah contoh persoalan falsafah? Pertama, A, harga barang, B, tujuan hidup manusia, C, pekerjaan, jenis pekerjaan, D, pilih jawapan yang keempat, cuaca harian. Muhammad Danish, boleh jawab soalan yang kelima ni, Muhammad Danish. Boleh Muhammad Danish? Soalan yang kelima. Atau Amir Reza bin Mahdi, boleh jawab untuk soalan yang kelima ni. Antara berikut yang manakah contoh persoalan falsafah? A, B, atau C atau D? B, tujuan hidup manusia. Okey, baik. Terima kasih pada Amir Reza. Okey, jadi kita dah selesai untuk menjawab 5 soalan. Kita ulang tadi soalan yang pertama. Masuk falsafah, kajian pemikiran dan kewujudan. Kedua, falsafah berasal daripada bahasa apa? Greek, Yunani, Greece. Ketiga, apakah tujuan utama falsafah mencari kebenaran? Menggunakan falsafah membantu manusia. Tadi Fajar dah jawab, membantu berfikir secara kritis. Dan yang kelima, tadi Amir Reza terakhir menjawab antara berikut manakah contoh soalan falsafah? B, tujuan hidup manusia. Okey. Terima kasih kepada semua pelajar. Jadi untuk sesi pertama kita tangguh dulu di sini. Lepas ni kita masuk semula untuk sesi yang kedua. Okey, jadi kita tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Okey, terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.